Ada sesuatu yang menarik perhatian penyokong Selangor FC selepas kemenangan besar ke atas Kelantan Red Warrior FC. Bukan sahaja 4 gol yang terhasil, malah gaya kerayaan Faisal Halim selepas menjaringkan gol turut mencetuskan tanda tanya. Adakah kerayaan itu sekadar spontan atau ada berita besar yang masih dirahsiakan? Kapten Selangor FC, Faisal Halim, memilih untuk tidak mendedahkan maksud sebenar di sebalik kerayaan golnya ketika membantu gergasi merah kuning membelasah Kelantan ke Red Warriors 4-1 pada aksi pembukaan Liga Super 2026-2027 Sabtu malam. Pertemuan yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad keempat itu menyaksikan Selangor FC memulakan kempen baharu dengan langkah cukup meyakinkan apabila membawa pulang 3 mata penuh dari gelanggang lawan. Lebih menarik, kemenangan tersebut hadir menerusi persembahan mantap Faisal Halim yang menjadi antara watak utama Selangor sepanjang perlawanan. Pemain berusia 28 tahun itu meledak 2 gol, masing-masing pada minit ke-27 dan ke-49, manakala 2 lagi jaringan Selangor disumbangkan oleh penyerang Gregor Moraes pada minit ke-19 dan ke-75. Kelantan RW pula hanya mampu menghasilkan 1 gol balas, sekaligus menyaksikan Selangor membuka tirai musim dengan kemenangan 4-1 yang cukup bergaya. Bagaimanapun, perhatian penyokong tidak hanya tertumpu kepada keputusan perlawanan. Selepas menjaringkan gol, Faisal dilihat melakukan kerayaan dengan memasukkan bola ke dalam bajunya. Aksi tersebut segera menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan peminat, terutama apabila kerayaan berkenaan sering dikaitkan dengan simbol bakal menerima cahaya mata. Namun, ketika ditanya mengenai perkara tersebut, Faisal enggan membuka rahsia. Menurutnya, masih terlalu awal untuk beliau berkongsi sebarang cerita kepada umum mengenai maksud sebenar kerayaan tersebut. Masih terlalu awal untuk saya cerita apa-apa, tetapi perlawanan pertama bukanlah satu tugas yang mudah. Kita agak bergelut tetapi Alhamdulillah berjaya menggunakan peluang sebaik mungkin. Keputusan 4-1 bukanlah satu yang kita mahukan sebenarnya, katanya. Kenyataan tersebut pastinya membuatkan penyokong Selangor semakin tertanya-tanya. Faisal tidak mengesahkan mahupun menafikan sebarang spekulasi, sebaliknya memilih untuk menyimpan perkara tersebut buat masa ini. Sikap berahsia itu juga menjadikan kerayaan golnya semakin mendapat perhatian. Namun begitu, bagi Faisal, perkara paling penting selepas perlawanan pertama adalah kejayaan pasukannya mendapatkan 3 mata. Selangor turun ke gelanggang lawan dengan tekanan untuk memulakan musim secara positif. Aksi pertama dalam sesuatu musim lazimnya bukan mudah, kerana pemain masing menyesuaikan diri dengan corak permainan, sistem taktikal serta kehadiran beberapa muka baharu. Perkara itu turut diakui Faisal Halim apabila beliau menyifatkan perlawanan menentang Kelantan The Red Warriors sebagai satu tugasan yang mencabar walaupun keputusan akhir kelihatan cukup selesa. 4 gol yang dijaringkan Selangor FC memberikan gambaran seolah-olah pasukan kendalian Kim Pan Gon menguasai permainan dengan mudah. Namun, Faisal mengakui terdapat beberapa fasa permainan yang menyaksikan pasukannya bergelut untuk mendapatkan rentak. Apa yang membezakan Selangor ialah kemampuan mereka memanfaatkan peluang yang hadir di hadapan gawang. 2 gol Gregor dan 2 jaringan Faisal Halim membuktikan ketajaman barisan serangan gergasi merah kuning pada malam tersebut. Bagi Faisal sendiri, persembahan itu pastinya menjadi permulaan yang cukup positif secara peribadi. Sebagai kapten, beliau bukan sahaja dituntut untuk memimpin rakan sepasukan di atas padang, malah perlu menjadi contoh kepada pemain lain, khususnya mereka yang baru menyertai pasukan. Antara pemain yang mendapat perhatian Faisal ialah Sylvain, pemain baharu Selangor yang turut diberikan sokongan oleh kapten pasukan tersebut. Faisal mengakui Sylvain mempunyai kualiti yang baik dan percaya pemain tersebut hanya perlu diberikan keyakinan untuk menunjukkan kemampuan sebenar di atas padang. Saya katakan kepada Sylvain untuk tunjukkan kualiti dan kemampuannya di atas padang dan jangan malu-malu. Beliau merupakan seorang pemain yang sangat berkualiti, tambah Faisal ketika ditemu bual oleh Azri Haziq di Malaysian Football League.
Kenyataan itu memperlihatkan peranan Faisal bukan sekadar sebagai penjaring gol, tetapi juga sebagai pemimpin dalam bilik persalinan. Kehadiran pemain baharu biasanya memerlukan tempoh penyesuaian, terutama apabila mereka menyertai pasukan yang mempunyai sasaran tinggi. Justeru, sokongan daripada pemain berpengalaman seperti Faisal amat penting bagi memastikan proses tersebut berjalan dengan lancar. Selangor juga pastinya mahu kemenangan ke atas Kelantan The Red Warriors menjadi asas kepada perjalanan mereka sepanjang musim 2026-2027. Namun, cabaran sebenar selepas ini semakin meningkat apabila mereka bakal berdepan Terengganu pada aksi kedua Liga Super yang dijadualkan berlangsung pada 29 Ogos 2026. Pertemuan tersebut bakal menjadi ujian yang lebih besar buat anak buah Kim Pan Gon. Terengganu pastinya mahu memberikan saingan sengit dan menghalang Selangor daripada meneruskan momentum kemenangan. Dalam pada itu, Kelantan The Red Warriors pula akan cuba bangkit selepas mengalami kekalahan besar di laman sendiri. Mereka dijadualkan bertemu Kuching City FC pada tarikh yang sama. Bagi Selangor, kemenangan 4-1 mungkin memberikan suntikan keyakinan, tetapi Faisal sendiri sudah mengingatkan bahawa perlawanan pertama bukan tugas mudah. Justeru, gergasi merah kuning tidak boleh terlalu selesa dengan kemenangan tersebut. Perjalanan musim masih panjang dan banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Konsistensi akan menjadi perkara paling penting jika Selangor mahu bersaing di kelompok teratas Liga Super. Dalam masa yang sama, persoalan mengenai kerayaan gol Faisal Halim masih belum terjawab. Kerayaan memasukkan bola ke dalam bajunya jelas mencetuskan tanda tanya besar dalam kalangan penyokong. Namun, jawapan Faisal bahawa masih terlalu awal untuk beliau bercerita memberi gambaran bahawa ada sesuatu yang sengaja disimpan daripada pengetahuan umum. Buat masa ini, penyokong hanya mampu membuat spekulasi sambil menantikan perkembangan seterusnya. Apa yang pasti, Faisal sudah membuka musim dengan persembahan yang cukup mengagumkan apabila meledak 2 gol dan membantu Selangor membawa pulang 3 mata. Kini, tumpuan beralih kepada aksi menentang Terengganu pada 29 Ogos. Adakah Faisal sekali lagi mampu mencipta jaringan dan kerayaan yang mencuri perhatian? Atau mungkin ketika itu, rahsia yang disimpannya akan mula terjawab? Buat masa ini, hanya Faisal yang mengetahui jawapannya.